daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Aisyah tak faham. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut. Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah maksud siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia? Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia? Adakah maksud dia kita tak suka mati, sedangkan mati itu ialah jumpa Allah? Maknanya kalau macam tu, Aisyah kata, saya rasa semua orang tak suka mati. Jadi adakah dengan kerana itu Allah tak suka kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik. Nabi kata, dah, itu faham yang salah, bukan itu maksud dia. Walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Kalau sekiranya satu orang itu dia satu orang yang mukmin, dia satu orang yang beriman kepada Allah, bila menjelang saat sakaratul maut, busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi, kalau dia orang yang beriman, pada saat kritikal itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia nampak belas kasihan Allah kepada dia. Allah akan bagi dia nampak keredaan Allah pada dia, dan Allah akan bagi dia nampak syurga Allah yang nak jadi tempat tinggal dia. Nabi kata semua orang bila dia dekat nak mati, dalam saat-saat kritikal, dalam waktu-waktu kecederaan itu, dalam masa seminit lagi dia nak mati itu, pada masa itu Allah angkat hijab. Kalau sekiranya dia orang yang beriman kepada Allah, idza busyira bi rahmatillah, apabila digembirakan dia dengan rahmat Allah, pada masa tu dia nampak dah betapa Allah sayang dia. Wa ridwani, pada masa tu dia nampak dah rupa-rupanya dia terpilih untuk jadi orang yang Allah redha dia. Wa jannati, dan kemuncaknya dia dah nampak dah, kata rupa-rupanya Allah sudah tik nama dia untuk ke syurga. Ahabba liqa Allah, pada masa tu hati dia suka nak mati, nak jumpa Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah suka nak welcome, nak sambut dia untuk kembali ke pangkuan Allah.